perlu ke jadi trader full time? Ramai orang datang kat saya, diorang dah stres kerja. Dia kata dia nak tukarkan kerja hakiki ni kepada trade, nak trade full time. Saya tak perlu. Sebab apa? Saya sendiri ada 2 gaji. Trade pun trade, gaji pun jalan, ada 2 gaji. So macam mana kita nak sesuaikan trade ni sebagai part time job kita? Nombor 1, kita trade dengan time frame besar, mungkin 30 minit atau 1 jam. Jangan scalping, sebab apa nanti kerja terbalik, trade pun terbalik. Satu. Nombor 2, pastikan anda trade ada group. Sebab apa? Bila anda ada group, anda dah boleh bertanya. Kadang-kadang anda terlepas, mungkin dia punya potensi tu, peluang tu, kawan-kawan akan beritahu. Nombor 3 ialah slow. Trade ni kita kena benda skill lama sikit. Ambil masa setahun, ambil masa 2 tahun, kan? Kita buat part time, buat fleksibel, buat santai-santai. Jadi kalau anda nak belajar trade secara part time dengan pakai chart, jom join sekarang.